Salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat video pembuatan CAD tentang part. Okey. Ini adalah part yang telah diberikan, iaitu sebuah gear. Part pembuatan CAD ni akan dibuat menggunakan CATIA V5. Okey, kita masuk kepada CATIA. Kita start mechanical design dan kita ambil part design. Okey. Sebab ni adalah sebuah design yang agak mudah. Jadi kita hanya menggunakan part design lah. Lepas seterusnya kita akan pilih axis. Selalunya saya akan pilih axis untuk axis XY. Icon ni adalah sketch. Kita akan masuk kepada mode drawing lah. Okay, kita tengok balik drawing kita. Okay, gear kita, untuk ukuran ni saya tak follow ukuran ni sebab agak kecil, jadi saya buat ukuran sendirilah. Mula-mula kita pilih circle. Dia adalah titik tengah kita. Okey, circle. Circle yang pertama. Ini untuk icon ni pula constraint ini, di mana kita boleh adjust lah kita punya diameter. Double klik di sini. Set 20, kita selesai kita 20 lah. Seterusnya, okay, untuk tulisan ni kalau saya lebih prefer untuk delete lah, sebab agak mengacau pandangan. Terus kita guna circle lagi. Circle ni okay, ni constraint lagi. Okay, ni 15. Okay, cepat. Okay, circle constraint. Okey, jom. Seterusnya untuk kita buat, kita guna rectangle. Kita guna rectangle yang center. Okey, ni centered rectangle. Ini kita akan buat gigi gear tu lah. Kita boleh panggil mudah gigi gear dan agak. Okey, untuk ni, untuk kelebaran gigi gear tu pula saya letak dalam 2.5. ok, kita dah dapat. Delete macam biasa. Center line ni untuk kita buat dia punya, kita akan buat gigi tu guna spline. ok, seperti ini adalah spline. ok, spline ni macam arc lah. Kita klik arc sini dan klik point ni. ok, seterusnya kita boleh delete semua rectangle yang kita guna tadi, sebab kita hanya perlukan untuk buat point spline ni je. Okay. Untuk ni, okay, ni adalah quick trim. Okay, kita akan trim apa yang tak guna dan kita akan buat bulatan ni. Okay, kita dah dapat bentuk ni. Jadi kita akan okay, untuk 3D kan dia pad, kita perlu masuk ke exit workbench. Okey, ni kita dah masuk exit workbench. Maksudnya kita tak berada dalam mode drawing. Kita pilih pad ni untuk kita 3D kan. Okey, seperti kita lihat ni, saya anggarkan dalam, tak tebal lah, dalam 6mm. Okey, 6. Okey, kita dah dapat. Untuk buat gigi ni kita gunakan circular pattern. Okey, circular pattern tu dekat sini, icon ni. Okey, circular pattern ni untuk kita buat gigi yang akan berpusing pada bulatan gear ni. Okey, untuk parameter pula kita pilih crown sebab kita perlukan satu bulatan yang sempurna. Okey, instant ni adalah jumlah gigi gear tu. Okay, saya anggarkan 24 lah. Okay, reference element ni kita pilih Z axis sebab kita nak buat dia berpaksikan Z axis lah. Okay, ni kita sebenarnya kita boleh tengok. Okay, dah jadi preview. Okay, jom. Ni adalah yang pertama lah. Kita dah nampak dah gear. Okay, jadi bahagian tengah ni pula, tengah ni ada satu lagi bulatan yang timbul dan juga ada keyway. Okay, so kita akan buat, kita masuk ke mode sketch ni. Pilih mode sketch.
kita tekan surface ni. Okay, kita pilih scale balik. Ini kita akan buat satu pad untuk satu step yang tinggi tu lah. Okay, ni kita akan ambil dalam 13 ke 13 macam lebar sangat. Ambil 10 lah. Okay, kita tengok balik dulu. Okay, kita adjust balik. Kalau tak ngam, kita adjust balik. Okay, kita pilih benda ni. Okay, untuk pad ke dia balik, kita keluar dulu workbench balik, kita pilih pad. Okay, pad lah. Tapi ni saya pad dalam 1 mm je, dia tak banyak kan. Okay, kita boleh nampak dah. Seterusnya kita nak buat dia punya lubang through hole tu yang ada pin. Kita masuk sketch mode, kita tekan balik surface ni. Okay, kita pilih circle dulu, pilih midpoint. Kita tak payah ambil besar lah, sikit constraint untuk tu. Okay, kita ambil boleh lah dalam 7 ke 65 mm lah. Okay, 65 mm. Lepas tu kita nak buat dia keyway tu, kita gunakan uncentric ni lagi. Bukan uncentric, center rectangle. Center rectangle just ni untuk kita buat keyway tu je, tak payah besar. Okay, dengan kita dapat ukuran ni. Sekarang ni 1.6, saya nak dalam 1.8. Okay, sebenarnya kita delete. Okay, kita tak trim. Kita trim apa yang kita, garisan yang kita tak perlukan. Okay, rectangle ni lah. Trim. Okay, kita dapat. Kita keluar balik exit workbench. Okay, ni through hole kan. Okay, through hole ni kita gunakan ni lah, icon pocket. Okay, pocket. Jadi pocket dari atas ke bawah. Tadi diameter kita dari sini ke sini, ni 6, ni 1, dalam 7 mm. Okay, kita boleh tengok lah, dia dah through hole di situ. Kita klik OK. Okay, gear kita dah hampir menjadi. Tapi macam yang kita perhatikan dalam drawing ni dia ada satu through hole lubang 3 mm. Okay, untuk through hole lubang ni 3 mm, kita perlukan tukaran paksi. Dia bukan tukaran paksi lah, kita pilih paksi. Okay, ni paksi YZ. Kita klik dan kita pilih sketch. Okay, ini kita dah buat lubang through hole tu lah. Kita ambil center, constraint, circle. Okay, lubang tadi 3 mm diameter. Okay, 6. Kita exit workbench. Untuk buat ni kita gunakan pocket. Okay, untuk pocket ni sebab kita tadi buat dekat paksi tu, jadi dia akan dari tengah. Kita pilih mirror extend. Mirror extend ni dia akan pergi ke kiri dan kanan. Okay, kita extend lah panjang berapa ni, review. Okay, kita dah dapat lah lubang tu. Klik OK. Okay, jadi kita dah dapat dah bahagian untuk gear kita ni. Kita akan buat untuk drawing lah. Okay, sebab kita punya bentuk ni dah siap, kita akan masuk ke drawing. Kita masuk ke drawing, kita pergi start, mechanical design, pergi ke drafting. Okay, ni ada drafting. Ni kita boleh pilih layout mode. Yang ini untuk blank, dan selalunya kita pakai ni lah. Di sini juga kita boleh modify, kita nak guna A4 ke A3 ke juga boleh lah. Okay, jadi macam ni sebelah A4. Okay, kita dah masuk A4. Macam saya tengok ni agak kecil, jadi saya nak scalekan dia. Saya pergi properties, sheet 1, properties, dan scale ke dia pada 21. Okay, okay, sikit lah, besar sikit. Okay, kita asingkan. Okay,
lepas ni kita nak masukkan dia punya apa tu, title block. Okay, pergi edit, kita pergi ke shade background. Okay, sini ada satu icon untuk title block dan frame. Just klik. Okay, sini dah ada title block yang tersedia ada. Okay, macam saya pilih simple, tapi ada banyak lagi lah. Kita boleh custom juga. Ini saya pilih simple one, apply. Okay, seterusnya last kita akan masukkan dia punya dimension. Kita balik lagi kepada working view. Di sini kita akan buat dia punya dimension. Okay, adjust sikit. Okay, untuk dimension kita gunakan icon ya, dimension. Okay, kita pergi klik icon ni. Macam ni kita klik bola. Okay, klik yang ni. Ini simple je. Ini sama macam kit software CAD yang lain lah. Untuk yang ni. Lubang 3mm lagi. Ini basah. Okay, 6. Okay, jadi setakat ini sajalah tutorial untuk membuat part design ini. Okay, untuk satu part gear. Sekian, terima kasih.